Lepas dia habis juga tu nanti kan. Sedap. Tengok ni. Kan? Patan buat. Patan yang buat sendiri. Sedap. Homemade. Boleh beli. Saya recommend sangat. Baru dah saya makan. Kat mana nak dapatkan tu? Ini Ada nombor? ni ada nombor. Nanti saya akan share dia punya nombor dia. Kan, insyaAllah nanti kita bersama-sama lah support sikit bisnes Patan ni, insyaAllah. Tapi lokasi yang sebenar dekat Taman Sri Sarjana. Ya. Taman Sri Sarjana, Kota Tinggi. Okey, kita kembali dalam segmen kedua. Jadi untuk segmen kedua, kita nak berbincang sikit lah tentang teknik paluan yang Kompang Patan amalkan lah, gunakan, dan beberapa lagi maksudnya daripada segi paluan tu dapat daripada mana, info ni maksudnya ilmu tu dapat daripada mana, itu yang mungkin kita nak tahu sikit. Okey. Kita balik kepada rasa tadi apa yang kita rasa, apa yang orang luar rasa kan. Okey, saya belajar kompang ni memang daripada kecil saya belajar kompang ni, dan bermain kompang tu boleh katakan tiap minggu sampai sekarang, sampai umur saya dah 60 lebih. Non-stop. Melainkan itu accident je saya stop. Jadi kan teknik pukulan kompang ke apa kan ni semua ni, kalau pada saya lah, yang banyak yang saya tak pernah share dengan orang, sehingga podcast ni dibuat, baru dah saya cuba share. Sebenarnya kami ni memang kata kedekut sikit. Memang lah. Ni eksklusif lah. Belum pernah kongsi mana-mana. Mana kembali sembang cerita kompang, dengar baik-baik apa yang nak sampaikan. Kita rasa apa? Saya memang kata orang tu tak ada share dengan siapa-siapa tentang teknik saya mengajar. Sebab macam tadi Osni cakap kan, yang mengasas saya, yang jurulatihnya saya, yang pengurusnya pun saya. Gitu. Jadi yang pola lantai, pergerakan pola lantai saya. Walaupun kadang-kadang jenis orang pelik, macam mana Patan tu, ramai orang tanya saya, macam mana Patan tu duduk wheelchair, dia boleh ngajar pukulan dengan tangan kanan tak boleh pukul, kaki tak boleh bangun, tak boleh duduk, tak boleh berdiri. Macam mana dia ajar pola lantai? Ada orang tanya saya, Encik Tan, boleh saya tahu tak, boleh share tak nombor telefon Guru Kompang? Guru Kompang saya lah. Yang ada tu hari kat Keluang pun ada tanya saya, tahniah Encik Tan kerana pergerakan cantik, boleh minta tak nombor yang orang buat koreografi pola lantai? Kan, sebenarnya benda tu semua saya yang buat. Saya yang buat. Tak ada orang lain buat, hanya saya yang buat. Okey, contoh gini dia mesti bermula dengan pemikiran kita. Okey, mesti bermula dengan pemikiran kita. Contoh gini kalau sukan mesti ada sains sukan. Okey. Hanya kita orang je yang ada sains ni. Okey. Budak yang ada sains sukan ni, bila dia berbola, dia tak akan skor terus. Dia fikir nak dribble ke, atau nak tarik balik ke, nak apa ke, nak passing ke apa. Kalau yang tak ada sains sukan ni, dia akan bawa, dia akan terus shoot je. Walaupun orang tua angkat kaki, dia akan shoot. Betul tak? Kan? Sama kompang dia. Kita ada sains ni. Sains ni tu maksudnya budak sains bukan budak sains. Tapi kita ajar dia sains ni macam mana. Sains ni macam mana. Setiap pemain bukannya bermain kompang. Setiap pemain yang saya pupurkan bekerja. Kerja kau bagian apa? Lalu belah mana? Kanan. Kau nombor 2 kiri. Kau depan. Contoh gitu. Yang bab lalu ni. Belum bagi bab nikah ni. Jadi masing-masing tahu tugas masing-masing. Sebab untuk satu pertandingan tu, kalau pertandingan gini kalau pertandingan tu pertandingan kecil-kecil, saya akan siapkan tim tu dalam 3-4 hari je. 3 pagi, sebab diorang semua dah tahu nak buat apa. Cedok sikit lagu tu, cedok sikit lagu ni, okey buat lawan. Tapi kalau untuk negeri, biasanya saya ambil masa dalam 1 bulan. 2 minggu kat dalam, saya akan 1 hari, hari pertama datang, saya akan briefing 1 hari. Kau suka dengar, tak suka dengar, pintu ada. Balik.
Lepas tu saya pula undang-undang saya ketat, terlalu ketat. Kalau nak berjaya kena berkorban. Berkorban masa, berkorban duit, berkorban handphone. Maksudnya tu dalam tempat latihan tak boleh pegang handphone. Siapa yang pegang handphone saya ambil, saya baling. Saya keluar betul. Saya tak berurusan. Saya paling tak suka orang bila saya cakap orang tu pegang handphone. Bila saya cakap budak saya kata, kau buat apa tu? Ambil handphone kau sekarang, baling. Tak kisahlah dia nak rosak apa. Sebab saya cakap dia, waktu latihan kompang untuk pertandingan pukul 8 hingga pukul 10.30. Jadi 8 hingga 10 tu kau cakap dengan mak bapak kau, kau cakap dengan kawan kau, kau cakap dengan siapa-siapa awak kau ke apa, jangan ganggu. Maksud dia kena silentkan ke, mutekan ke, tutup. Waktu tu kita kena fokus. Itu soal saya cakap. Kalau nak berjaya, mesti berkorban. Kalau tak ada pengorbanan, tak boleh berjaya. Maksudnya, acuh tak acuh. Kan? Cikgu ajar sekarang, hey, tengok handphone, So dari WhatsApp. segi disiplin tu memang Pak Tan jaga betul lah. Ya. Betul Saya disiplin tu saya jaga daripada hari pertama latih, hari pertama briefing, meeting briefing, nak buat lagu apa besok itu, start latihan, masa hari pertandingan dan balik. So, Penny pun tahu, Osim pun tahu budak saya kan. Betul. Kita orang pernah tak budak saya ada bertabur? Tak ada. Ya, disiplin. Daripada tahun 2000 berapa dulu, kita lawan, sampai sekarang budak saya pergi, setting, lawan, apa urusan, balik. Itu. Tak ada, kita ada macam, pertama kita akan langgar syarat. Adab. Dan syarat adab. Tu. Saya tak ada ajar budak saya keluar kilir sana ke sini. Simple dia. Macam saya juga kalau pergi kerja kahwin, walaupun kenalan ke kawan ke atau mana-mana, pergi, setting, makan, main, balik. Kita tak pernah kita fikir macam, cik, duit kita mana? Tak. Orang tu akan transpose ni ke akaun kita. Biasalah. Kita tak akan minta punya. Kita tak akan minta. Kita akan buang masa. Satu lagi berkenaan dengan saya kuat disiplin. Handphone, kedatangan untuk pertandingan, kalau untuk latihan kompang kerja kahwin ke biasa ni, tak kisahlah lambat 50 minit saya tak kisah. Kalau untuk pertandingan, kalau 8 datang 8-10 minit, antara dua lah. Kalau tak saya marah, kan? Saya halau balik. Itu. Itu nombor 2. Nombor 3, bila kita buat build up team untuk pertandingan, saya seorang pun tak boleh sokok. Seorang pun tak boleh sokok. Kalau yang dah bekerja tu boleh sokok pun mungkin dia jauh belakang-belakang mana lebih. Tak boleh sokok kat sini. Sebab dalam area rumah saya ni kawasan no smoking. No smoking area. Sebab saya sendiri tak sokok, anak saya sokok, ramai budak-budak ni semua tak sokok. Dan budak saya pura tu tak sokok. Yang sokok tu abang-abang dia yang dah kahwin, dah ada anak. Yang batch 1, batch 1. Cuma batch 1 Muhammad je tak sokok. Yang lain-lain semua ada yang sokok, ada yang sekarang pun ada tak sokok. Jadi berbalik pada teknik paluan ni. Jadi saya boleh tak kalau Pak Tan cerita sikit, selain daripada 3 paluan asas tu, ada apa-apa paluan yang boleh silakan. Okey, pada saya 3 paluan asas tu yang apa yang saya tahulah, apa yang kita belajar. Sebab masing-masing jurulatih ada guru masing-masing. Tak tahulah, mungkin hanya ada certain daerah dia satu jurulatih, dia 10 jurulatih belajar daripada satu orang ni. Tapi kita di sini kalau ada 10 jurulatih, 10 guru. Contoh macam saya tak ada belajar dengan orang ni, tak ada. Saya belajar dengan arwah bapak saya belajar dengan wak yang kat Sungai Tiram tu. Itu saja guru saya. Tapi kolaborasi saya ada kolaborasi dengan tim lain. Jadi maksudnya masa kolaborasi tu mereka ni berkongsi jugalah ilmu tu. Dia minta pukulan kita, kita minta pukulan dia. Okay. Jadi masa gitu. belajar tu masa tu lah. Ya. Maksudnya dua setuju lah. Two way. Tak ada one way. One way ada payment.
One way kena payment. Betul. Two way okay, nego. Bukannya two way kita ajar pukulan ni, dia ajar pukulan lagu berat biasa tu, itu tak lah. Dia ajar pukulan lagu Duncai ya, dua atas dua bawah tu kan, pukulan inang kita tak lah. Kita eksklusif, kita je pukulan kalau contohnya minta maaf cakap bukan asyik eksklusif bukan. Maksudnya tu dia nak nuntut ilmu yang kita macam ni, kita tahu apa kebaikan ilmu yang dia ada. Yang kita sama-sama boleh bagi-bagi. Tapi kalau tak ada, macam biasa lah. Stay by. Contohnya kalau dari salah satu daripada kumpulan kompang yang pernah berkongsi, nama kumpulan kompang tu. Yang daripada ramai-ramai tu lah, kata tadi. Salah satunya. Saya banyak. Tapi kalau luar negara, daripada kumpulan Bengkalis. Bengkalis. Kita memang ada buat video call dengan dia. Bengkalis yang Melaju tu. Bukan. Melaju tu trend baru sekarang. Ini zaman dia zaman-zaman Palembang, zaman-zaman Abi Bakarin, Sola. Jadi kita nak tengok betul tak yang kita pukulan ni sama dengan dia. Betul. Cuma setiap daerah dia tu ada lain-lain lah nama. Pukulan sama. Nama paluan tu. Contohnya pukulan saya, pukulan yang ketiga katakan mecah mabun. Ada orang telonan. Gitu. Contohnya. Dia gitulah. Dia setiap daerah tak sama. Contohnya saya ni pukulan. Contoh gini lah. Saya punya pukulan macam mana cakap pukulan Palembang lah. Saya pukulan 14 pukulan, 12 pukulan, 14 pukulan, 16 pukulan sampai saya tak sama Merenoh. Walaupun pukulan sama. Tapi nama tak sama. Itu juga. Kalau kita pukul, sama. Pukulan sama. Nama dia lain, nama saya lain. Nama lain. Kan? Kenapa kita nak jadi nan kan, ngeteh-ngeteh kan? Kan ngetong-ngetong kan? Ngontol-ngontolan kan? Buat apa? Kan? Baik kita simple budak-budak. Zaman sekarang zaman handphone. Kan? Zaman handphone ni buat pening boleh. Sedangkan benda simple pun, pukulan 3 pukulan macam Husni cakap tadi pun, dah susah nak dapat. Ada orang cakap 3 pukulan ni melalu menengkah menyilang. Ada orang cakap melalu menengkah menganak. Ada orang cakap melalu menengkah merapat. Dia satu betul ni. Tak ada satu betul ni. Okey, saya tanya. Melalu menengkah betul. Menyilang ni, cuba menyilang ni apa? Itu teknik yang susah nak diungkai tu. Itu pasal, ingatkan saya menyilang itu pasal sebelum orang tu pergi petani kompang, dia mesti nak tahu dulu apa itu paluan, apa itu pukulan. Sebab dalam red markah dia ada pukulan dan paluan. Orang tak tahu, entam je lah paluan pukulan sama. Tak. Sebelum saya jawab apa itu paluan, apa itu pukulan, haraplah apa nama ni? Kemara tanya guru lain tu. Last nanti buat saya. Mesti beritahu apa itu paluan dan rahsia betul ni. Bukan. Ramai orang cakap macam ni. Contoh gini, ada orang cakap dalam pertandingan mesti ada 3 pukulan. Menengkah, melalu, menyelalu lah itu tadi. Menengkah lalu dengan menyilang. Mesti nak menengkah lalu merapat, menengkah lalu menyilang. Yang satu yang nak bawa ke pertandingan ni. Andi? Ini sebagai diri. Okey, kita akan tengok pada pematahan. Merang. Tak, saya tanya satu je. Menengkah melalu menyilang. Contoh. Menengkah melalu menyilang. Menyilang ni kat mana ni? Orang menyilang, tunjuk saya. Nak saya tunjuk ke? Boleh juga. Kita kompang ada. Ya. Jadi okey, tak apa. Kita untuk permainan kompang, jadi kita mungkin boleh ajak tim kita kongsi boleh lah. Okay, InsyaAllah nanti kita akan kongsikan. Jadi antara itulah, kalau tadi Pak Atan ada cerita dengan kita tentang pemilihan kompang daripada segi sesetengah majlis ataupun pertandingan kompang. Jadi memang macam tu cara Pak Atan pilih, atau macam mana, maksudnya daripada supplier mana yang khusus ke? Okey. Ni saya cerita pasal kompang tu Baik. Di sini saya masa tahun 2005 hingga 2010, 5 tahun je saya gunakan satu kompang untuk main semua.
Okey. Faham tak? Faham. Untuk main kerja kahwin, untuk latihan, kerja kahwin dan main pertandingan. Sebab masa tu keadaan saya ni baru lepas accident. Jadi saya banyak habiskan duit untuk berubat. Tapi selepas tu sehingga kini untuk latihan saya ada kompang untuk latihan sendiri. Untuk kerja kahwin saya ada pakai kompang kerja kahwin sendiri. Untuk pertandingan saya ada kompang pertandingan sendiri. Kita tak akan campur. Tu kita tak akan campur. Tapi kalau yang macam gini ni maksudnya warna berbeza daripada segi warna ke atau Oh macam tak. Ini warna ni ikut trend. Saya ingat masa saya tempah dulu saya seorang. Rupanya saya tengok hospital dia ramai pula macam ni. Kan disal lah rasa. Kan sebab saya tak boleh asal warna merah betul. Tadi warna merun kan. Jadi kan untuk set pertandingan kompang, untuk set pertandingan kompang saya ada 2 set lah. Yang jenis macam ni dan satu lagi jenis merah yang lama tu. Itu semua size 14. Saya tengok juga game untuk saya lawan tu. Untuk kalau peringkat negeri saya tengok siapa yang saya lawan. Sebab sebelum saya masuk pertandingan, kalau saya lah, saya tak tahu tim lain. Bila kita tahu kita dapat satu projek yang ada kat pertandingan ni, saya tengok kat mana, saya tengok tim apa yang masuk. Maksudnya Bukannya kita main masuk je tak. detail betul ni. Kita tak. Kajian ni. Kita akan buat kajian, buat research tim-tim yang kita akan lawan. Okey, contoh. Kalau untuk kota tinggi, okey, saya akan buat pukulan wajib bergerak tu, buat pukulan saya panggil pukulan bergerak je. Sebenarnya sebenarnya pukulan tu tak boleh patternkan itu pukulan tradisi Johor pada saya lah. Saya dah banyak kali bincang lah benda tu. Benda tu tak boleh buat pukulan dipatternkan oleh seseorang mengatakan bahawa ini pukulan tradisi Johor. Bukan. Sebenarnya Melaka baru ada main pukulan macam ni. Singapura baru ada main. Negeri Sembilan baru ada main. Johor Riau baru ada main. Pekanbaru baru ada main. Macam mana kita nak buat pukulan tu pukulan kita? Kita patternkan pukulan kita. Kan tak boleh sebenarnya. Kalau ikutkan kompang tradisi Johor ni, tradisi daripada setiap daerah. Dipertandingkan ke peringkat negeri. Dijurikan oleh juri yang mahir. Tengok mana yang sedap. Itu. Yang tadi macam saya cakap pasal kompang ni kan. Saya sambung sikit pasal kompang ni. Di mana saya ambil supplier saya kan. Saya daripada mula saya tubuhkan sampai sekarang ni saya dah ambil dekat 4-5 tempat lah. 5 tempat. Tapi Semua sekitar Johor lah. ada luar daripada Johor juga ada lah. 2 kat sini, 3 Melaka. Melaka lah. 2 sini, 3 Melaka. Saya tak ambil satu tempat je. Tapi yelah, kata orang tu kalau saya ceritakan nanti orang ni kata apa pula kan. Jadi maksudnya daripada segi teknikal untuk pemilihan jenis-jenis kompang, daripada supplier mana yang sedap-sedap, semua Pakatan dah buat kajian semua lah. Ya. Bermula daripada tahun 2010. First tu pasal saya sebenarnya bergelut dengan keadaan sakit accident saya ni. Tulang perut saya terlepas, tulang ruas terlepas. Nak masukkan hampir dekat 6 ke 7 8 tahun baru boleh masuk. Jadi saya tak banyak fikir. Cuma saya ingatkan anak saya, masa tu anak saya ni dia suka main gitar kan. Dia suka buat lagu. Jadi dia tune gitar tu dia pakai tune. Ada satu jenis tune yang beli kedai muzik apa. Nanti dia ada kita nak A ke D ke C ke apa kan. Itulah saya bawa ke tempat buat kompang. Tuner tu. Ya, saya nak awak buat sekarang depan saya, awak ketuk tang, mesti benda tu akan detect. D, F, G ke apa. Saya nak katakan A minor berapa biji, D berapa biji, contoh gitu lah. Gitu. Mula saya pakai macam tu. Tapi lepas COVID ni saya dah ada taktikal lain lah. Cara lain lah. Saya ada cara lain lah. Yang mungkin orang semua sama lah. Semua dia nak belenting lah itu dan ni. Pada saya kan kompang denting ni dia ada lagu-lagu yang boleh buat pakai kompang denting, ada lagu-lagu tak boleh buat pakai kompang denting. Itu je. Tak semua kompang denting ni boleh buat semua lagu. Contoh lagu bergerak ke apa tak boleh. Lagu selawat saya rasa tak sedap. Itu pasal saya kata tengok pada game, tengok pada pertandingan. Pertandingan tu dekat mana? Dengan siapa kita lawan? Contohnya kalau daerah Kota Tinggi, kita kena pakai kompang denting. Sebab dia orang banyak main jidoran. Pendi bertahu kan.
Keluar denting dia tak pakai kompang, dia tak pakai kompang base. Putera Sri Saujana ni dia ada rival dia kat Kota Tinggi. Bukan Kota Tinggi je, malah negeri Johor. Ramai tahu rival dia. Jadi kalau macam daripada segi setting untuk tidur ke apa benda semua tu, ada teknik-teknik yang boleh dikongsikan tu? Pada saya setting jedul ni sebenarnya dia gini, satu telinga, satu lagi by heart. Okey. Kalau orang setting jedul tak guna telinga, itu bukan setting jedul namanya. Betul tak? Kalau dia setting jedul, dia mesti ketuk. Okey. Sedap tak sedap, sedap tak sedap. Okey, kedua by heart, rasa-rasa dia macam mana? Rasa-rasa macam mana? Sesuai tak dengan kompang yang kita gunakan? Ni kita gunakan 14 yang bunyi dengung, bukan denting. Sedap tak? Okey. Tapi kebanyakan orang sama macam saya juga. Saya pun setting separuh, sebelah saya kendurkan sikit. Untuk tapak yang nak pukul tu kita memang dah ada marking. Jadi kita akan tempat pukul ni kita akan untuk cari sedap. Yang ni kita kendurkan. Bila yang ini kita dapat cari sedap, baru yang kita adjust sebelah dia. Baru kita adjust sebelah dia untuk nak balance kan. Tapi dia tak akan sama-sama string. Takkan katakan ini string ni sampai 10, ini akan sampai 10. Tak. Mungkin ini 10, ini 7 je. Kerana ilmu yang baik juga. Jadi dia akan bunyi tone pukulan. Kan? Tang dung sikit je bunyi dia gitu. Dan selalunya bagian bab setting jedul ni saya akan serah pada anak saya lah. Jadi anaknya pun memang dah pakar ni. Anaknya ada kat sebelah ni. Anaknya ada kat sebelah. Jadi katalah penonton kat luar sana nak hantar jedul untuk setting kan, terima tak? Ataupun ada Bayaran ke? Bukan. Dia gini kalau dia setting jedul ni tak susah sebenarnya. Tapi kadang-kadang kalau jedul tu dah tak boleh setting, kena tukar kulit. Okey. Bukannya dah tak boleh awak tak boleh setting, awak hantar kepada saya. Saya setting untuk apa? Kan? Kalau saya setting, benda tu saya nyaringkan, saya naikkan degree dia, awak balik pukul, sama macam aku setting juga. Kan? Pun no meaning, tak ada makna. Macam kulit dia dah mati. Yes. Kulit dia tu dah mati, dah apa, mungkin disebabkan kerana simpannya macam mana. Simpannya beri ke, bawahnya simen ke. Kalau katakan kulitnya tu dah tak apa-apa elok, ada tak petua-petua untuk nak pulihkan sementara lah? Orang kata kalau kata tak nak tukar sangat. Dia tak ada pulihkan sementara. Dia tak ada untuk sementara. Melainkan kalau besok kita nak game, hari ni kita terpaksa pakai itu sementara. Dia petua dia mesti duit. Duit pula. Betul tak saudara Pendi? Betul. Yang itu setuju. Betul. Dia petua untuk sementara macam ni. Malam ni kita main, kita pertaruh ke jedul ni, alamak, jedul ni dah crack. Tapi untuk sementara boleh. Sementara pasal besok nak pakai. Besok nak pakai. Tapi lepas besok standby duit. Itu je. Itu saya kata dalam nak orang buat kompang, kumpulan kompang, awak nak buat kumpulan kompang. Tapi orang buat kumpulan kompang, orang kalau berani keluar modal, berani berkorban, awak buat kumpulan kompang, tak berani korban. Awak berani minta bantuan. Ini saya selalu dengar. Awak hanya berani minta bantuan je. Habis mana pergi duit kerja kahwin tu? Mana pergi duit yang awak main kat kerja kahwin? Mana pergi duit yang awak pergi main persembahan? Mana duit yang awak pergi main dekat majlis-majlis event VIP? Duit tu mana? Ya, daripada apa yang Pak Tan nak cakap ni sebenarnya, apa yang saya nak kena sampaikan kepada penonton sebenarnya, daripada segi duit ni sebenarnya bukannya semua kena serah pada pemain, betul. Semua kita kena modalkan juga untuk benda ni semua lah. Okey, nak tahu cara saya. Saya kata tadi saya berbalik pada asal saya cakap. Untuk nak masuk tim Putra Sarjana ni memang susah. Okey. Untuk saya memang pilih betul-betul macam JDT betul. Tapi tanya ada yuran tak? Tak ada. Tak ada yuran. Daripada saya buat dekat Tiram tahun 74-75 sampai saya buat kat Muar, sampai saya balik sini tahun 2000 saya mula balik semula, saya tak pernah kena yuran. Cuki amal jariah saya ngajar ilmu tu amal jariah saya. Kan, saya tak pernah kena dengan yuran. Hanya untuk budak-budak setempat je lah. Kalau macam sekolah-sekolah, dia orang ada keran, dia orang ada tabung, ada peruntukan, itu memang saya kenakan bayaran lah.
Tapi kalau saya mengajar kalau saya keluar mengajar, hanya untuk pertandingan saja. Tandingan saja. Macam tak salah untuk pertandingan kompang berselawat, kompang pertandingan yang macam peringkat negeri, peringkat daerah ni, kompang paluan dan formasi. Hanya untuk pertandingan saja. Kalau saya ajar daripada A sampai Z tu susah juga lah. Pasal apa, sekolah ni kadang-kadang dia kasih masa dalam sebulan. Lepas tu dalam sebulan, pertama kali kita nak ajar budak dan cara pukul. Ya. Tanya dia orang pernah pukul tak pernah pukul. Habis tak pernah pukul ni lagi sebulan nak lawan ni. Jam kepala. Kita orang yang pro macam ni pun, ni kategori pro, yang pro macam ni pun ambil masa sebulan. Betul. 2 minggu kat dalam, 2 minggu kat luar. Kan? Dah mahir dalam pergi luar. Habis budak-budak yang sekolah yang tak tahu ni, macam mana? 2 minggu baru nak belajar pukulan. Lepas tu Sarawak tak tahu. Allah. Sarawak langsung tak tahu. Ada dia. Saya paling pantang kalau orang kalau main kompang tak Sarawak. Tu. Saya paling pantang pun dia out. Budak dia masuk nanti. Itu. Tadi berbalik soalan apa tadi? Lupa. Masuk. Kat mana saya Pasal dana. pasal Okey. Dan saya duit yang saya dapat daripada kerja kahwin ke majlis bos persembahan ke apa ke, saya tak pernah kasih budak. Tak pernah, melainkan duit minyak saja. Oh. Duit minyak saja. Saya kasih macam katakan, okey kali ni pergi naik 3 kereta ke 4 kereta. 4 kereta saya minyak. Okey. Saya takkan kasih duit. Lepas tu tak. Okey, lepas tu katakan sewa van. Kita bayar duit sewa van je. Budak-budak lepas saya tubuhkan dulu sampai sekarang saya tak pernah kasih 1 sen pun. Okey, sebab apa saya tak pernah kasih? Duit tu saya kumpul. Per sekali saya akan cek kompang dulu. Kompang saya tak banyak kompang, tak macam orang lain sampai banyak. Saya cuma ada dalam 70 ke 80 biji je. Tak banyak. Mungkin orang lain lagi banyak, 100 biji. Oh boy. Sampai saya tengok dia nak jual kan. Tadi saya tengok serius. Tengok rotan pun takut. Tak, saya 70 biji. 70 ke kan Semua masih boleh main ni. semua boleh main lagi. Ada kat sini lah. Ada kat sini. Harap-harap dapat bobek satu lah. Di orang apa di? Ha? Okay, salam. Malam sikit ke tadi. Salam sikit. Itulah saya akan cek kompang. First saya akan cek kompang dulu. Semua kompang saya akan cek. Kompang pertandingan, kompang kerja kahwin ke, kompang latihan ke, budak-budak. Macam budak kecil, tangan dia macam ke kan. Tak boleh cik. Tak boleh kompang ke kau. Tangan kau dah macam kecil kan. Tak boleh kompang kau. Okey, tak boleh ambil kompang cik ni pukul. Dia boleh pukul kompang kita. Bagaimana? Kompang ni silap. Okey, kumpul. Kita pergi hantar repair. Kalau lambat repair macam lambat lah bang, dia ambil masa dalam sebulan juga ni return. Tolak. Senang. Tolak ambil lain. Nak cepat. Gitu. First saya akan cek dia dulu. Kedua saya akan cek jadual. Ketiga saya akan cek baju. Sebab tiap minggu pakai. Ya kan? Baju Melayu. Baju Melayu. Baju biru. Memang keluar pakai baju Melayu lah. Kita memang keluar pakai baju Melayu punya. Tak ada pakai macam t-shirt. Tak ada, tak pernah. Saya tahu tak pernah pakai t-shirt. Saya tahu keluar mana-mana kerja kahwin ke apa, mesti pakai baju Melayu. Sedondon, macam mana pertandingan, macam itulah kita main. Macam mana set pertandingan tu, macam itulah kita pergi kerja kahwin. Itu. Okey, duit tu semua kita kumpul dah tolak itu, tolak ni, siap semua. Berapa? Setahun saya dalam 2 atau 3 kali saya akan bawa budak keluar. Contohnya kita akan Rombongan lah. pergi ke Melaka. Cuti lah. Cuti. Kalau budak batch 1, batch 2 tu selalu pergi Musing. Budak batch 3, 1, 2, 3, saya masuk ni lapisan yang ke-7 ke 8. Jadi yang batch 1, batch 2, batch 3 ni diorang suka pergi Musing, pergi Melaka. Batch kedua, 3, 4 pun pergi Melaka. Tapi budak sekarang ni tak. Budak sekarang ni lebih suka pergi mandi-mandi. Macam pernah ada batch yang ke-3, ke-4 Legoland. 16 orang bawa pergi Legoland. Tak ingin pergi kulai. Boleh kat mana? Kulai kat mana? Dia tanya dia. Kulai kat mana? Bila jangan lah kita. Pergi Legoland rabak juga dekat 2-3 ribu. Ya. Tiket mahal tu. Satu orang masa tu Legoland baru buka. Nak pergi bawa kau rabak juga kita orang. Dah lah masuk Legoland. Keluar KFC kat depan tu. Ya betul. Betul itu nampak. Jadi KFC cik. Duit dia. Tu. Jadi
Diorang, siapa yang masuk putra sarjana, mak bapak diorang akan tahu. Mak bapak diorang tahu, duit kita tak kasih. Sebab setiap apa pun saya yang keluar modal. Saya keluar modal rumah dengan anak. 3 orang. Kita gini senang. MKD kau tertinggi, ada orang di MKD kau tinggi cakap kompang saya ni ada orang yang sponsor. Sebenarnya dia orang pun tak tahu. Ni malam ni saya cakap lah terang. Siapa sponsor kompang saya sebenarnya? Yang sponsor kompang saya ada 3 company. Okay. SPM Enterprise, Rosa Event dengan Rose Sport Adventure Center. Ini 3 ni yang sponsor segala-galanya untuk tim saya lah. Semua ni lah beli. Asal memang kita beli. Sebenarnya gini, kalau kita macam katakan on the spot kita nak pakai duit, katakan 1,700 nak beli kompang, tak ada duit, kita pakai duit company dulu. Tu sebab apa, kadang duit tak cukup kan, kadang boleh lepas pergi, kadang tidur dekat balau bayi resort tu, ambil sampai berapa bilik, pergi sampai 18 orang kan. Kadang pergi Melaka, kadang kita sewa satu strike ke round seluruh Johor. Round lah sampai ke Jembatan Pontian, sampai mana-mana stadium, ke mana-mana lah. Cuma Kulai tak. Tapi pergi juga. Tak, pergi juga Kulai. Sini. Seminyak. Pergi juga Kulai tak. Pergi juga Kulai lalu je. Lalu pergi kat mana tahu? Pergi dekat jalan yang nak pergi ke Pekan Nanas tu. Yang latar apa? Jalan Gunung Bulai. Latar apa? Kita berbenang kat situ. Manis tu. Manis itu nampak pendek je, kita cabut. Cabut keluar, cabut lah tu. Tak tahu. Siapa takut nampak tu? Saya kalau nampak ni, saya berjabut. Jadi itulah duit yang kita dapat tu, kita manfaatkan pada budak-budak lah. Kata orang tu, kalau tak cukup, saya keluar duit atau rumah kita keluar duit duduk. Nanti bila dah dapat je, baru kita ganti balik duit yang kita keluar. Itu cara kita pusing duit. Macam untuk kita punya ahli pula, setiap ahli yang masuk tu, saya tak tahu akan sama dengan tim lain kan. Dia dah boleh pukul, kita akan panggil panel abang 2, 3, 4 orang. Kau akan main depan abang ni dan saksi saya, walaupun saya jawab. Kadang budak tanya, cik kenapa cik yang tak apa? Tak ni kan, tak test orang. Tak, yang buat kau keluar siapa? Cik ke abang-abang? Abang yang buat kau keluar. Jadi abang kena test kau. Sebab kau kerja kahwin ke, kau buat pertandingan ke dengan diorang. Jadi abang ni test. Okey, kalau saya tanya ahli panel ni kata okey, baru kita kasih kain biru. Dia kasih kain biru, itu keluarga dia kejait lah. Keluarga jahit, itu keluarga dia kejait tu, dia keluar modal. Itu saja dia keluar modal. Selebihnya budak latihan keluar makan apa semua kita orang. Selebihnya apa semua kita orang. Terus pada atas sampai bawah kita orang. Dia cuma keluar songkok, kasut sendiri, stoking hitam. Itu lain semua kita. Samping kain baju, segala-galanya kita. Itulah yang dana tu cakap tadi. Kalau pengurusan bagus, inilah hasilnya. Sebab saya di awal perkenalan dengan Pak Tan dulu, memang kita kagum dengan busana pemakaian. Ya, betul. Cantik. Kalau itulah, saya tak pasti Pak Tan nak simpan lagi tak gambar atau video di pertandingan dekat Pulai dulu. Paris tu, baju colour macam ni kalau tak silap. Baju ini first batch. Baju colour macam ni. Memang cantik. Yang tu tim yang pertama 2015. Bukan tim pertama. Itu dah campur tim yang kedua. Tim pertama sebelum 2005 ada tim. Kita ada tim sendiri. Ni yang first kita masuk 2015. Yang Pertandingan Kompang dulu dipanggil Pertandingan Kompang Berirama. Bukan Pertandingan Kompang sebelum tu Berirama, Terbuka Johor. Pertandingan Kompang Berirama, Terbuka Johor lah. Lepas tu baru 2015 dia patternkan Kompang Muafakat Johor. Pertandingan Kompang Muafakat Johor. Ramai orang nyanyi lagu Muafakat Johor tu. Kan? Tu lepas tu baru Kompang apa dipanggil kemudian baru Kompang Tracy Johor. Okey, tadi Pak Tan ada sebut pasal lagu-lagu tu kan. Daripada segi selawat atau lagu-lagu lain tu, siapa yang mengajar? Okey gini kebanyakan semua lagu tu tak ada orang ajar. Tak ada orang ajar, semua idea daripada saya. Semua idea daripada saya.
Dan bila masa, kan saya cakap tadi, sebelum pertandingan kita akan panggil satu hari untuk briefing. Dan saya akan cerita ke diorang, okey, lagu ni ini. Baru yang budak-budak yang senior ni, cik, apa kata kita gini sikit. Jadi meriah sikit. Okey, kalau pendapat diorang tu saya rasa okey. Kalau saya rasa tak okey. Sebab saya punya cara, kalau lagu macam ni, pergerakan macam ni. Kalau budak dia kata, cik, cuba kita buat macam ni. Kita buat. Jadi tak jadi jangan buat. Jangan ambil risiko. Masa-masa dah dekat. Masa dah terlalu suntuk. 30 hari masa suntuk. Ada orang ni 3 hari tu pada dia okey. Bila kalah, hantar WhatsApp. Di, kenapa kalah? Sebab ada 3 jenis. Satu, selalu berlatih. Dah tahu kan, satu kurang berlatih, satu tak pernah berlatih. Satu. Okay. Betul, satu. Itu yang membeza antara kita dengan tim-tim lain. Tim yang selalu berlatih kita dapat tahu. Dia datang kita tahu ni tim selalu berlatih. Dia datang tahu ni tim separuh ni. Dia datang kita tahu. Ini tak pernah berlatih tim ni. Baju je lebih. Besok nak tanding, malam ni bawa kumpul. Ya. Lepas tu tadi yang apa? Selawat tu. Dia gini tau. Okey, saya punya konsep senang, simple dia. Lagi sebulan nak bertanding kompang. Ni dengar betul Lagi sebulan nak bertanding kompang. Dah ada benda main kat telinga. Dan saya pun sukalah macam buka-buka lagu. Buka-buka lagu lama-lama. Saya lebih suka buka lagu lama. Contohnya macam lagu-lagu Gurundam Jewel. Lagu-lagu lagu-lagu lama. Contohnya lagu Berhutan. Saya suka dengar lagu-lagu itu. Jadi saya nak tarik mood ni. Padahal lagi sebulan ni. Saya nak tarik mood supaya saya dapat tu. Nanti ini ceritanya lagi sebulan pertandingan ni. Jadi di situ saya akan cek lagu mana yang saya nak main. Untuk pertandingan apa? Di mana? Untuk pertandingan apa di mana? Kalau untuk pertandingan di Pontian, kita main lagu macam ni. Tak boleh main. Sebab Pontian banyak tim-tim yang pukul banyak Araban, banyak Palembang. Kita kalau sana kita gasak dengan Palembang. Sana kita gasak dengan Jedoran. Kalau sana kita gasak dengan Jedoran. Dan bila tepat kita main lagu biasa. Lagu biasa dengan lagu pukul inang je. Dua atas dua bawah, itu je. Dia tengok tempat mana kita main. Lepas tu lagu-lagu pemain lagu ni, lagu pertama macam mana kita pilih pun itu juga lagu dia ni. Betul sini. Lagu pertama macam mana kita pilih bagi gila berkerut pun itu juga lagu dia. Selawat 4 minit. Betul tak? Selawat 4 minit. Syarat dia macam tu kan. Lagu selawat 4 minit. Tapi yang katakan tim-tim yang banyak menang ni, yang pada saya lah tim-tim yang banyak menang ni, lagu kedua diorang. Lagu kedua diorang tu bukan lagu kedua diorang tu satu. Lagu kedua diorang tu medley. Mungkin 2 ke 3. Macam kita Sarjana, kurang-kurang kita letak 4 lagu. Medley. 4 lagu yang kita tengok tim lain tak buat. Yang kita tak akan sama dengan tim lainnya. Dan kita tak akan buat lagu lemak manis. Tak habis kalau kita buat lagu lemak manis. Ramai. Ramai tu. Ulai buat lagu lemak manis. NET buat lagu lemak manis. Orang Johor buat lagu lemak manis. Jadi sama. Ya betul. Tak ada kelainan. Jadi kita buatlah lagu-lagu lain yang tak sama dengan orang. Itu je. Itu yang saya pilih lagu pertama dan kedua lah. Selalunya idea lagu kedua ni, lagu pertama dia memang wajib. Lagu kedua ni idea ni datang spontan. Kadang datangnya masa saya kat Belai, kadang datangnya pukul 4 pagi. Contoh hari ni saya kata apa? Okey, hari ni kita buat lagu Ya Salam. Tapi besok malam kau tidur, lagu lain main kat telinga. Sampai tu lagi mata, lagu lain main kat telinga ni. Kita buat lagu ni. Jadi pula. Lagi tanya sikit. Daripada segi nak mengajar lagu-lagu kan, suara dia orang nak keluar kan, apa semua kan. Ialah pertama nak hafal. Lirik nak tengok apa semua kan. Selain daripada kita tunjukkan dia orang lirik, macam mana nak ajar dia orang hafal dan lontaran suara macam mana? Ada teknik yang boleh dikongsikan. Tekniknya kalau kita suruh orang nyanyi, kita kena pandai nyanyi lagu tu. Okey. Kalau jurulatih tak pandai nyanyi lagu tu, jurulatih suruh orang tu nyanyi lagu tu, itu jadinya setiap pilihan kompak ada lagu nyanyi semua. Okay, faham. Saya dah tahu kenapa grup kompang dekat Johor ni banyak yang main lagu nyejit semua. Inilah salah satu sebabnya. Kita jurulatih sebenarnya gini, jurulatih contohnya saya jurulatih. Untuk kali ni saya nak buat lagu Bunga Mawar kan. Okay. Contoh, saya kena pandai nyanyi lagu Bunga Mawar. Baik. Bila budak saya datang,
okey, cik nak untuk pertandingan lagu ni, kita buat lagu ni. Lagu ni, oh cik, lagu ni kita susun macam mana? Lagu ni kita masukkan yang ketiga, bab ketiga. Okey, lagu ni macam mana? Lagu saya kena nyanyi dulu. Tapi yang ada depan saya ni semua pro. Masa nyanyi tu sambil menepuk atau Tak, saya nyanyi dulu. nyanyi saja. 1-2 hari tu kita nyanyi dulu. Satu suara, sebab tak semua budak-budak ni suara dia yang sama. Ada suara macam Amy Search, ada suara macam Wing, ada suara macam Jamal Billah, Macam nyanyi. ada suara macam, jadi macam ni kita nak synchronise jadi satu suara. Harmoni tak boleh, tak edit. Yalah. Semua pun bukan menyanyi. Cuma dia orang boleh nyanyi lah. Dia orang boleh nyanyi. Suka tak suka, kau kena nyanyi. Contohnya ada yang macam, ada yang suara itu dim suara. Kita ubah macam mana pun tak boleh. Sehingga kita akan cakap, engkau buat je suara macam kecil sikit. Dia buat-buatlah macam padahal tak boleh tu, tapi buat-buat lama jadi. Kita gini, kita tak boleh, kita sebagai seorang jurulatih ni saya cakap ni saya cakap secara jujur. Tak tahulah kalau jurulatih lain yang tak suka dengan cara saya. Saya jurulatih nak main pertandingan, saya tak suka dengar 13 orang bercakap. Kau nak main pertandingan, kau 3 orang kena dengar aku cakap. Betul tak? Faham? Kalau kita dengar 3 orang cakap, ini suara sini, sampai pertandingan, sampai malam pertandingan tu tak settle lagi. Jurulatih kena tegas. Betul. Kita tak boleh dengar ni cakap. Kita cuma boleh bincang saja sama dia. Okey, kita nak buat lagu ni lagi. Boleh tak? Tak boleh. Cik, kita buat lagu ni. Okey, boleh. Okey, boleh. Okey, buat. Engkau buat. Tak boleh, balik asal lagu tadi. Nak bagi idea tu tak Tapi salah. kadang-kadang saya last minute malam all out tu, dia gini. Latihan. Besok nak lawan, malam ni kita panggil all out. All out ni kita main macam ibarat kat pertandingan. Main kat luar ni ibarat macam pertandingan. Kita disaksikan oleh panel-panel yang macam, wah ni tak boleh ni. Bila itu waktu tu saya dah tak boleh tunjuk lagi dah. Waktu 2-3 hari sebelum 2-3 hari sebelum pertandingan saya dah tak boleh tunjuk. Dia kena buat, dia salah tak buat. Kalau dia kata stop, buat semula. Stop, buat semula. Walaupun lagu tu dah 3 suku. Dah sampai 3 suku nak habis tu, buat semula. Buat semula, bukan buat semula lagu tu je. Daripada mula masuk. Dia masuk. Siapa suruh salah? Lagi 3 hari nak pertandingan. Kalau kau salah kat rumah, kat pertandingan kau kan salah. Dari segi disiplin untuk pertandingan ni lagi straight lah. Saya pun tak tahulah kalau tim-tim lain lah. Ini minta maaf cakap tim lain tak boleh sama dengan saya. Ada cara sendiri. Bukan, tak maksudnya saya strict. Saya nak budak saya disiplin. Kan? Contohnya nak disiplin, menang kalah kira nombor 2. Yang first, kita pergi sana, tujuan kita nak buat persembahan. Semua yang terbaik lah. Persembahan terbaik. Kita menang ke, kalah ke, itu juri yang tentukan. Kalau ditakdirkan kita menang, itu rezeki kita. Ditakdirkan kita kalah, itu nasib malang kita. Itu nasib malang kita. Kita balik, setting, simpan barang semua, simpan, kira kompang dah berapa, bros berapa, samping berapa, lipat berapa, kita akan buat postmortem. Dia orang akan buka, dulu kita ada Mega TV, buka, cik, ada kita kalah. Yang ni yang belakang ni. Ya, kita orang setiap kali balik mesti ada buat postmortem. Kalau hari tu kita sedih, kita akan buat 2-3 hari selepas tu. Itulah salah satu teknik-teknik untuk kita belajar lah daripada segi permainan kompang atau pertandingan sebagainya lah, insyaAllah. So, okay, untuk seterusnya kita akan kembali kepada segmen ini insyaAllah lepas ni.